membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 13 Jun 2025. Tiada apa-apa lagi yang dia lebih ingin lakukan. Mazmur bab 8 ayat 3 dan 4. Apabila aku melihat langitmu, hasil kerja jarimu, bulan dan bintang, yang kau tentukan, apakah manusia maka engkau mengingatnya, dan anak manusia maka engkau mengendahkannya? Pernahkah kamu memandang ke langit pada waktu malam, jauh dari cahaya di kota, ke arah langit yang bertaburan dengan bintang-bintang dan terasa diri kamu begitu kecil, bagaikan tidak kelihatan di dalam keluasan angkasa? Daud ialah pengarang kitab Mazmur bab 8 dan dia pernah menjadi seorang gembala domba. Mungkin perasaan itu datang pada suatu malam ketika dia berada di padang bersama kawanan dombanya. Dia mendongak ke langit dan melihat sekumpulan cahaya yang tidak terhitung jumlahnya, berkelip-kelip menyala ke setiap arah. Daud terasa hilang, hampir dilupakan. Lepas itu, dia teringat kembali siapa yang telah meletakkannya di sana. Dia teringat sebab dia berada di dunia ini. Tuhan Abraham telah menjadikan Daud dan umatnya sebagai pewaris kepada sebuah janji agung dan panggilan lama yang pernah hilang tetapi tidak pernah dilupakan, iaitu Tuhan yang mencipta segala sesuatu hanya dengan berfirman, Tuhan yang telah memenuhi lautan, bumi dan langit dengan makhluk yang tidak terbilang, Tuhan yang memerintah sebagai Raja di atas segala makhluk di seluruh alam. Tuhan telah memanggil Daud dan semua saudara maranya untuk menjadi pemerintah bersamanya, bekerja sama dalam menjaga, mengusaha dan memelihara ciptaan Tuhan. Di saat begini, Daud yang sedang mengusahakan sebidang tanah kecil yang diamanahkan kepadanya dalam menjaga kawanan domba bersyukur kepada Tuhan dan kemuliaannya. Daud tahu tiada apa-apa lagi yang dia lebih ingin lakukan. Cuba hafal kesemua 9 ayat dalam kitab Mazmur bab 8 dan kamu akan merasai kegembiraan dan keajaibannya. Akan tetap, kamu mungkin juga akan merasai satu kehilangan kerana gambaran yang unggul dalam Mazmur bab 8 ini telah hilang. Gambaran ini untuk semua manusia, diciptakan untuk menjadi rakan kongsi Tuhan dan bekerjasama menjaga ciptaan Tuhan yang baik. Kita telah tersesat oleh ular purba itu, iaitu iblis. Kita telah hilang kuasa memerintah. Ya, kita yang dicipta dan dipanggil menjadi rakan sekerja Tuhan telah menjadi musuh Tuhan sejak hari itu. Namun begitu, walaupun kita masih menjadi musuh, Tuhan menunjukkan keprihatinannya kepada kita. Dia mengutus anak yang dikasihinya untuk menjadi seperti manusia, yaitu anak Adam, anak manusia. Anak Tuhan menjadi manusia, yang dijadikan rendah sedikit daripada malaikat, dimahkotakan dengan kemuliaan dan kehormatan kerana telah menderita kematian. Dalam erti kata yang lain, Yesus menerima kehilangan kita di atas kayu salib. Kemudian, dia bangkit semula dari kematian untuk membuktikan bahawa janji Tuhan kepada kita tidak dilupakan. Panggilan kita belum hilang. Kamu boleh percaya ini, sehingga Yesus kembali untuk menyempurnakan segalanya. Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus sentiasa bekerja bersama. Tuhan akan terus memanggil kamu, menjaga serta mencari cara baru untuk bekerja sama dengan kamu, bekerja dalam diri dan melalui kamu demi kebaikan ciptaannya. Bukan kerana dia terpaksa tetapi kerana tiada apa-apa lagi yang Tuhan lebih ingin lakukan. Kita berdoa, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agungnya namamu di seluruh bumi melalui Yesus Kristus. Amin.